Ada orang cakap credit card ni tak bagus. Credit card ni jahat. Bagi saya personally, dia jahat atau baik ini bergantung kepada orang yang menggunakan instrumen tersebut. Dalam video ini saya akan kongsikan kepada anda perbezaan antara credit card versus debit card dari segi kelebihan dan juga dari segi kelemahannya. And video ini bertujuan untuk membuka minda anda, persepsi anda dan apakah rahsia orang-orang yang kaya dan berjaya ini, bagaimana mereka menggandakan kekayaan mereka walaupun melalui kaedah pembayaran. Sebab credit card ataupun debit card merupakan salah satu kaedah pembayaran apabila anda berjual beli. Jom saya kongsikan. Ada beberapa points yang saya gunakan untuk membezakan antara credit card dan juga debit card. Yang pertama dari segi credit scoring. Yang kedua dari sudut pandang cashback. Ketiga, keempat, interest. Kelima, dari sudut pandang security ataupun keselamatan. Dan last but not least, duit siapa. First thing first, credit score. Kalau anda gunakan credit card, yes, dia akan memberi impact kepada credit score anda. Sama ada anda gunakan secara berhemah ataupun secara tak betul lah. Debit card tidak ada efek langsung. Cashback, credit card beri anda cashback, tapi debit card tiada cashback. Points, anda boleh dapat points daripada credit card, bukan daripada debit card. Interest, credit card mengenakan interest jika anda tak bayar on time ataupun anda ada outstanding loan, sedangkan debit card tidak ada interest. Security, credit card mempunyai security, debit card tidak ada security sebab duit anda ditolak directly daripada bank anda. And last but not least, duit siapa? Credit card, duit bank, sedangkan debit card, duit anda sendiri. So, kalau anda lihat dekat sini, anda lihat credit card tick ke semuanya, debit card pula pangkah ke semuanya. And last but not least, duit siapa? Kalau credit card, duit bank. Bank akan dahulukan duit mereka terlebih dahulu. Sedangkan debit card, duit directly daripada anda. Dalam banyak-banyak ini, ada beberapa point yang ada pada credit card. Yang pertama, dari sudut pandang credit score. Kalau anda nak buat loan ataupun pinjaman dengan bank, let's say nak beli kereta ataupun nak beli rumah misalnya, bank first thing first mereka akan lihat credit score anda. Benda ni terjadi kepada diri saya sendiri masa saya nak beli rumah. Loan saya di-reject beberapa kali oleh bank sebab saya tidak mempunyai credit score. So dalam bahasa lainnya, bank tak tahu sejauh mana saya boleh ataupun mampu bayar semula loan yang saya buat dengan bank. So disebabkan itu, bank reject kelulusan pinjaman saya. Tapi bila saya dah ada credit card and saya bayar on time, saya punya credit score saya bagus. In a way, bank pun luluskan loan perumahan saya. So that's number one advantage of credit card. Yang kedua, cashback dan juga points. Ini pun satu benda yang saya suka. First time saya guna credit card ini, hampir setiap bulan saya dapat balik cashback daripada credit card yang saya gunakan. Especially bila isi minyak. Ada banyak sekarang ni credit card yang attach dengan petrol station. So bila anda spend certain period of time, certain amount, anda dapat balik cashback. So that is free money. Duit siapa nak bagi? Tapi melalui credit card, it is possible. Dan ketiga, dari sudut pandang security. Ini pun satu lagi kelebihan credit card. And benda ni pun terjadi kepada diri saya beberapa kali. Zaman sekarang kan semuanya online payment. Tiba-tiba ada transaksi yang mencurigakan. Tiba-tiba saya nampak ada tolak RM4.99. So, apa yang saya buat? Saya contact credit card company saya dan saya cakap payment ini payment yang bukan daripada saya. This is a scam payment. So what happened was, syarikat kad kredit saya dia terus stop ataupun block kad kredit saya and then issue saya a new kad kredit. What happened to the RM4.99 refunded to me back after 1 to 2 months. Kalau anda guna debit card, ini sangat-sangat bahaya sebab bila anda guna debit card, duit anda tolak directly daripada akaun simpanan anda straight away. Sedangkan kalau gunakan credit card ni, dia ada that buffer zone. So dia boleh tarik balik duit yang dah dibayar. Itu antara kelebihan menggunakan kad kredit. Walaupun begitu, saya suka cakap kad kredit ni macam double edged sword kalau anda tak berdisiplin menggunakan kad kredit ini. Antara kelemahan kad kredit yang paling besar adalah
ada interest ataupun ada kadar faedah yang akan dikenakan. Dan kadar faedah kad kredit adalah yang paling tertinggi daripada loan-loan yang lain. Kalau anda nak bandingkan dengan car loan, housing loan maupun personal loan, kad kredit loan is the highest, iaitu 18% setahun. So, kalau anda gunakan kad kredit dan anda tak bayar on time ni maksudnya bila dia dah keluar statement and then dia dah bagi tahu due date bila anda kena bayar outstanding loan anda, kalau ada lebihan itu akan dikenakan interest pada kadar 18% setahun. Dan benda ini kalau anda tak tutup dengan cepat, dia akan compound dan dia akan beranak pinak dan akan jadi sangat-sangat besar. So that's the number one biggest disadvantage of using a credit card. Sebab debit card tidak ada kadar faedah. And yang kedua, anda kena faham, credit card ini dia menggunakan duit bank. So dia ada risiko di situ sebab yelah bila dah pinjam kena pandai bayar balik. Kalau debit card ini gunakan duit sendiri. So kalaulah dalam bank anda duit tak cukup, maka anda tak boleh gunakan debit card ini. Let's say anda nak beli satu phone baru berharga RM5,000. Kalau anda gunakan debit card, dalam bank anda, akaun simpanan bank anda ada RM3,000 sahaja. So anda pun tap ataupun swipe debit card anda, payment rejected sebab insufficient balance. So in other words, anda menyelamatkan diri anda. Tetapi kalau anda guna credit card, walaupun duit anda tak mampu pun nak beli phone berharga RM5,000, asalkan limit kad kredit anda itu melepasi ataupun lebih daripada RM5,000, maksudnya anda boleh beli walaupun dalam bank anda ada kosong. So inilah kelemahan kad kredit. In other words, kalau anda tak pandai nak kawal perbelanjaan kad kredit anda, bukan saja anda akan belanja berlebih-lebih, tetapi anda pun akan dikenakan interest atau kadar faedah ke atas loan yang anda tak mampu nak bayar on time. Jadi, just nak recap balik kelebihan dan kekurangan menggunakan kad kredit berbanding dengan debit card. Kad kredit ada 3 kelebihan utama. Yang pertama tadi, dia akan memberi impact kepada credit score anda yang sangat-sangat berguna dan bermanfaat untuk anda yang nak buat pinjaman rumah ataupun pinjaman kereta di kemudian hari. Yang kedua, kad kredit mampu memberikan points dan juga cashback kepada mereka yang gunakan kad kredit sebagai kaedah pembayaran. Dan yang ketiga, kad kredit juga adalah selamat. Dia ada ciri-ciri keselamatan yang membuatkan kad kredit ini, let's say kalau ada transaksi di luar daripada transaksi yang anda buat sendiri, anda boleh block kad kredit anda dan insya-Allah anda boleh recover balik duit yang telah pun dibelanjakan. So itu 3 kelebihan kad kredit berbanding dengan debit card. Tetapi kad kredit pun ada kelemahannya juga. Kelemahannya yang pertama, kad kredit baki loan kalau anda tak bayar on time before the due date akan dikenakan kadar faedah interest yang sangat-sangat tinggi sehingga 18%. And last but not least, kad kredit ni kena ingat duit bank, bukannya duit sendiri. So in other words, kalau anda nak beli sesuatu barang di luar daripada kemampuan anda, menggunakan kad kredit lepas. Tapi kalau anda guna debit card, in a way dia selamat sebab kalau bank anda, duit akaun simpanan anda tak cukup, maka anda tak mampulah nak membeli barang yang anda nak beli. Jadi, kenapa saya cakap kad kredit ini adalah tools yang in a way orang-orang kaya dan berjaya ini suka guna kad kredit berbanding dengan debit card? Purely for the sake of the safety, keselamatan, points and cashback yang mereka boleh gunakan untuk beli barang-barang lain tanpa keluarkan modal. And last but not least, mencantikkan credit score mereka supaya mereka boleh leverage duit bank untuk beli aset-aset yang lain. Tetapi bagi mereka yang tak ada disiplin dalam menguruskan kewangan anda, sangat-sangat bahaya kalau anda gunakan credit card. So kalau anda ni jenis yang boros, tak boleh nak kawal kewangan, tak track pun kewangan anda, so lebih selamat gunakan sahaja debit card sampai anda belajar cara pengurusan kewangan dengan betul. Good news! Saya dah buat satu program khas namanya Money and Cash Flow Mastery, mengajar anda bagaimana nak menguruskan kewangan anda dengan betul. Jika anda berminat nak dapatkan program pengurusan kewangan dengan cara yang betul, boleh klik link yang saya sertakan dalam ruangan description dalam video ini. Itu saja daripada saya.
Sebelum tu, nak tanya kepada anda, manakah pilihan anda? Kad kredit ataupun debit card? Komen dekat ruangan komen di bawah. That's all from me. I'll see you in my next video.